Pernah dengar tak tips keuangan simpan sekurang-kurangnya 10% daripada gaji? Ramai tahu tapi tak ramai buat. Katakanlah anda bergaji RM3,000. Asingkan RM300 dulu untuk simpanan. Selebihnya baru guna. Tapi kebanyakan orang bermasalah bila simpan dalam bentuk duit. Kenapa? Sebab senang sangat bocor. Belanja itu ini, akhirnya simpanan habis. Sebab tu ramai pakar cadangkan simpan 10% tu dalam emas. Kenapa? Emas susah bocor. Kalau nak belanja kena fikir 2 kali. Emas boleh lindungi simpanan daripada inflasi. Emas juga nilainya tidak susut. Emas membuatkan kita lebih konsisten nak menyimpan. Lama-lama simpan dan terkumpul jadi harta. Kalau nak keuangan kukuh, bayar diri sendiri dulu dengan simpan sekurang-kurangnya 10% dalam bentuk emas. Konsisten. InsyaAllah masa depan lebih terjamin. Jadi jangan bertangguh buat simpanan. Cuba mula asingkan 10% gaji bulan ni untuk simpan emas. Nak saya bantu? Boleh klik link di bio atau isi beg biru. Boleh juga refer pin video cara daftar akaun. Nak tips lebih tentang simpanan emas, boleh terus follow saya.